Okay, hai, Assalamualaikum. Pagi ni kita akan terokai Kampung Budaya Sarawak. Ni tak kena air. Air. Tengah hari macam pagi kan. Selamat pagi. Okay, dah pegang. Dah beli tiket bang? Belum. Belum. Daripada mana datang? Senanjung. So, pada moment ni, kalau kita beli tiket sekarang kan, tiket ni 1 hari. Kita boleh keluar, boleh masuk. Sebab aktiviti dia start balik pukul 2 nanti. Okay, so kalau ikutkan jam sekarang ni, daripada pukul 12.30 sampai jam 2 ni adalah masa rehat lah. So kalau nak makan, restoran ada, pergi solat, surau ada juga lah. Tiket dia pun, seperti yang cakap tadi, keluar masuk tak ada masalah. Kalau show petang, pukul 4. Kalau pagi tadi 11.30. So kalau ikutkan sekarang ni, dia orang dah Dia pukul pasti 2 lah. tak nampak. Kalau yang sesi pagi tadi, sesi petang start pukul 2. Tiket kita kalau Malaysia 100 lebih. Kalau beli online 95 lebih. Kita budak-budak ikut bola tu 70. Okay, ni adalah ayam apa? Paso. Kan. Hai, main phone je. Okay, jumpa makan semua. Bismillah. Sekarang dekat restoran dekat Kampung Budaya. Dalam Kampung Budaya ada restoran makan. Okay, ini adalah pandangan daripada atas Sarawak Call. Itu bawa kita. Kita kat depan tu. Okay, depan tu. Kan kita kat sini. Banyak rumah nak pusing. Sampai dah sini. Okay. Okay, ni adalah rumah Cina. Carrot, potato, and noodles. Cucumber, wow, so delicious. Sini singgah keluar ke? The food you prepare? Okay, ni adalah rumah. Rumah apa ni kan? Rumah Melayu. Rumah Melayu. Tunggu abang. Depan panas di gunung. Sini dia kering. Hasil. Oh, terima kasih. Okay, ni adalah rumah tinggi. Sebab dia tinggi. Aduh, makin jawab. Jangan cakap dengan bawah tengok bawah. Tu orang atas. Ni rumah. Selamat petang, selamat datang ke Rumah Tinggi Melanau. Rumah tinggi. Depan ni ruang tamu dek. Oh. Yang depan tu healing tempat perubatan. Tadi. Yang sebelah ni dia ni homestay tapi masa ni tengah renovate. Oh, sini. Dah. Yang ni aktiviti buat kuih, tapi yang buat kuih over ini. Dia buat kuih pengarang ataupun cucu dewa. Ni homestay. Bapa nak yang tu. Kalau nenek aunty hati-hati. Kita ada 4 level. Pertama tempat perubatan, bilik tidur, bilik pengantin, atas sekali kena store. Rumah tinggi mana? Ni bilik Okey, 1, 2, 3. Nangis, semuanya nangis. Kat atas ada bilik pengantin dengan store kat atas kat ni. Ni kat bawah. Ketinggian tangga dia. Nangis. Ada tak kawan dia turun? Tak apa, lagi papa tolong. Oh, atas lagi. Apa dah tak boleh? 3 tingkat. Salah buat. Dia tak baiki lagi. Cira, sini tengok ni. Nak turun tak agak ya. Tak nampak pun. Banyak bilik dia. Okay, itu adalah pengalaman di rumah Melanau. Agak tinggi.
dah mencabar tangga dia. Okey tak Ish naik tangga tu? Okey tapi gaya. Tinggi kan? Papa dukung. Sebaik boleh dukung. Cuba dulu. Penan. Penan. Mana buat api? Ini adalah rumah orang Hulu. Oh, ini adalah rumah Iban. Selamat datang ke rumah. Nak buat apa? Mari. Walaupun nanti dia kata pukul 4. Okey, terima kasih. Daripada Aisyah Tira, silakan Papa Nari. Okay, malam ni kita akan tidur hotel dekat Ryan Hotel. Kita nombor apa? 348. 348 macam mana? Sakit lah sini, dukung. Ajak. Naish dah tak larat. Jom, sini cepat. Ayo. Okey, bilik kita 348. Ni kat kita. Masuk sini. Assalamualaikum. Boleh tengok jalan. Tengok bilik. Tengok dia. Ni siapa macam ni tau. Oh yo, boleh panjat sini. Luasnya Tiawa Barakah. Cantik. Mana lihat pada sini. Macam ni. Ada, ini batang. Okay. Habis janji. Okay, bye. Tunjuk. Okay, sekarang kita berada dekat apa? Dekat mana? South Port. Dekat Sarawak. Kuching dah. Ini adalah makanan. Bising. Ini adalah apa? Obo-obo. Umai obo-obo. Okay, jumpa makan semua. Bismillah. Okay, sekarang kita berada dekat Tasik Biru di Bau. Kita akan menaiki itu. RM10 ya, seorang. Cuk. Oh, banyak ada ikan besar. Lengkap.
Kita di mana? Assalamualaikum. Sekarang kita berada dekat Tasik Biru. Tasik Biru ini adalah kesan daripada pelombongan emas. Dan Ombak. agak sebenarnya tak nampak biru dia. Hijau Kurang. lebih. Hijau, koda hijau Papa, dah. umbak. Mungkin dah bertukar colour. Dan mungkin tempat ni perlu diubah nama. Kena kecam tak? Goyang dek, goyang. Ombak. Bagi banyak-banyak. Habis. Tak, Papa nak tengok ikan tu. Okay. Kana. Okay. Sebab Haus. jemput masuk. Hai, selamat datang ke Maze Road. Maze Road ni dikatakan pada mula zaman dahulu 100 lebih juta tahun dahulu merupakan lautan dan terbentuklah batu-batu ni menjadikan ia amat cantik sekali. Rock and rock. Jangan pegang. Cuti kepala. Okey. Kita ambil gambar dulu satu. Tak mencabar. Jalan-jalan. Mencabar tu apa? Sabarlah. Dahsyat. Hati pokok jangan pegang tau. Kenapa? Takut ada Spiderman. Itu cawan-cawan apa? Mira, apa tu? Mana? Apa? Mendalami alam. Kita akan dapat dengar cerita muzik-muzik alam. Ni. Ni papa. Allah. Ada kita dah selesai ni. Nampak nama mami? Hai, kita pergi Aisyah Tira. Aisyah duduk sini. Yeah. Nampak tak? Cantik tak? Nanti. Tira. Oh, Aisyah Tira. Suap mami. Jauh lah. Selamat jadi Aish. Cakap apa? Terima kasih. Lagi? Love you papa mami. Ayo papa. Yang kasih papa. Anak dia ayo. Kasih. Okay, hari ni Abi berdekat ais. Okay, ni papa. Papa besar sangat. Okay, ni kapalnya. Asal ni sikit papa. Ni papa. Ramai-ramai ada orang. Ha? Okay, nak tengok pantainya. Ni pantainya. Tapi kotor-kotor sebab ada orang sampah. Okey. Nanti ada orang menyanyi. Tu Ais. Happy birthday to Ais. Mesti orang kena nyanyi dengan Ais. Okey. Nanti kalau dah siap dah dengan orang nak nyanyi akan sambung balik. Okey. Okey, nanti sambung balik.
This then display the softness of the Iban maidens. The dance will perform heavy ticket meaning and describe the daily activities of the Iban community. Listen to you, Ngajat Indo. Lagi sini. Dah, nangis. Sikit je. Tak ada mampu. Saya kita ingat tengok. Yes, kita ke klinik. Mai. Kat mana sakit? Jadi, Arif jadi satu. Apa? Okay, selamat datang ke Harmonian Alam dan Manusia. Sekejap. Tidak. Jangan sebenarnya. Itu yang depan. Jom. Hai, sekarang kita dekat Kampung Boyan. Bapa. Telah menaiki Ikan masuk. Kalau kita ambil ini pada ikan, kasih ikan. bagi makan terus. Sekarang tadi kita menaiki bot. Kita dah gerak. Harga RM RM2. Hai, jumpa makan. Sekarang kita makan dekat Boyan. Adalah suasana dia. Jom beli ikan turbuk. Dia kalau kita bungkus dia boleh tahan 7 hari. Tanpa air. Bukan hidup tapi dia boleh bertahan. Mutas ke? Cheese. Dah Olok. Suruh cheese. Ada apa lagi kat sini? Buang. Nak buang ke? Alhamdulillah kita dah beli kek lapis. Haji ni Mami. Mami jauh. Mami. Mami nanti jauh. Besok nak balik dah. Besok nak balik. Dah. Jom. Gimana Ish? Kenapa? Ini RM10. 8 minus. Okay, sekarang kita berada dekat Masjid Bandaraya Kuching. Ini adalah suasana dalaman. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada dekat Semegoh Natural Reserve. Dekat Semegoh hutan simpan. Dekat sini kita akan dapat lihat orang hutan. Tu Aina juga. Tu. Silap. Kau tahu sini kan? Itu. Jadi kita pergi tunggu pantau buka. Okay. Tak, ya tu. Teman tutup. Lepas tu kita jalan dulu. Kita tak boleh naik kereta, nanti bising.
Nama orangutan yang ada dekat sini ada 29. Probably the one is the orangutan or the harikuti. You never know. No, I don't want. Papa. Masih memanggil orangutan. According to my eye, that one is our 8 years old orangutan named Oha. Jangan. Okay, Assalamualaikum. Kita dah tengok orangutan tadi. Sekarang ni baru perasan musim buah hampir tiba. Jadi orangutan kurang sikit keluar. Jadi kita dapat lihat satu seekor tadi. Ia semeguh. 2, 3. Ha? Okay, kita nak balik. So, sini, buat dulu. Masih. Oh, dia diri je. Jom, kita tengok ni, orangutan. Sedih ke? Jangan sedih, jangan sedih. Dia dah nak pupus, tu dia sedih. Jom sini, ni orangutan. Orangutan. Kenapa dah jadi ringkas? Dah mati ni. Sebab Panjang kan, tinggi kan. orang ke? Orangutan. Oh, orangutan, tu. Kita nak balik dah. Bye semua, bye-bye orangutan. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Nampak orangutan? Ya. Best tak? Tapi kita nampak seekor je kan? Tapi tak best sebab bapa suruh diam-diam. Ya, kat sini kena diam. Tak boleh cakap-cakap. Nanti orangutan marah nanti. Orangutan. Apa bising-bising ni? Ni rumah saya lah. Cik penuh. Aduh, penuh-penuh. Kita nak balik dah. Bismillah. Hai, okay, sekarang saya nak tunjuk hadiah. Okay? Jom kita mula. Mula-mula bukis. Hari nak buka ke satu. Ni adik. Ni baru. Cakap tak dengar? Tak dengar. Ni dengan ni. Lepas tu, ada sebenarnya. Ini besok warna. Nanti kita buat. Kalau dah naik. Ada siku. Boleh buat cantik. Apa benda? Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita berada di Genting Highland. Kita santai-santai hari Minggu. Ya, sejuk kan? Vlog in Cameron Genting Highland. Sejuk. Sweater tak bawa? Ha? Sweater tak bawa? Tak bawa sweater. Oh, jangan tak bawa sweater di Genting Highland sekarang. Suhu 17 hingga 18 darjah Celsius. Oh, banyak barang tu. Oh, baru. Oh, joran bawa. Nampak kita tekan. Kejap kan. kan. Nak turunkan.
Iris, hai. Sejuk kan. Oh. Sam. Oh, Syafiq ada. Oh, patut lain. Sekarang cuaca sejuk tau. Oh, tukar apa tu? Kabus tak nampak apa lah sekarang. Kabus tak nampak apa. Aish. Aish dah bangun. Ha? Jaya, Papa kemas ya. Okay, kita ada Uzma, Mami Ci. Sayang, okay. Sayang tak bawa sweater? Habislah sayang, kesejukan. Okay. Kita nak jadi kita nak masak-masak. Boleh tak masak-masak? Masak-masak. Okey. Dari Sarawak travel terbang ke sini ada. Dari Sarawak terbang ke Semenanjung. Sekarang telah sampai di Genting Highland. Macam mana perasaan anda berada di Genting Highland? Kabut tak nampak apa. Kita berada di dalam awan Kita berada di dalam awan. Ini vlog Abizuddin. Ada sate baru bakar tadi. Ada mi kolok. Oh, daripada Sarawak. Ada coklat. Ada jajan. Ibrahim. Yang penting kita ada lagi. Ibrahim sate. Lagi. Ini boleh jual ni. Kita sedekah. Spimat punya pack. Kena sate. Baik lah sate. Ini kita buat. Ini pun ada. Uzma okey, sejuk. Ayam dia ada ayam. Mana tak sejuk? Macam mana pengalaman? Kecil, macam mana? Oh, sejuk. Dah tak apa ha? Kan bulan terbang lah. Tu atas tu. Atas tu tengok. Tadi Berapa penuh. dia Celsius ni? Satu. Satu. 3.